Hi guys, hari ni hari Sabtu and hari ni I punya plan is I nak kemas rumah, nak jemur baju, basuh baju and pack all my things untuk tidur dekat rumah my mum dekat Keramat. And hari ni my husband I dia kerja full day, maybe petang-petang sikit dia balik and kita akan gerak ke Keramat maybe 6 or after maghrib macam tu lah. So that's the plan lah for today. And lepas tu malam ni I nak masak rendang guys, rendang kerang. Mak I dah beli kerang like 2 kg kot, macam tu lah. So I tak tahu macam mana nak masak rendang kerang tu, cara my mum, sebab I suka my mum masak lah. My mum punya rasa lain. And esok plannya kita nak pergi appointment doktor dekat Kawasan Maju and nak pergi wedding dekat Subang Parade. Tak sure jadi ke tak, tapi we'll see how. Nak download je dah lama ya guys. Like ni affiliate I buat, and then this one vlog yang hari tu I balik Raub tu I nak kena download dulu dekat iCloud, baru I boleh edit. Sama di klinik, I nak buat check up dengan husband I, nak tanya few question dekat doktor. Lepas tu kita akan pergi kenduri lah. I tak sempat make up lagi sebab memang rushing, sebab nak tengok dulu doktor nak cakap apa lah, but we'll see. Okay, welcome back. Kita dah nak pergi rumah orang kahwin. Hi there. Sekarang pukul 1. Kita memang so lambat kalau pergi orang kahwin. So kita nak pergi dah dengan mama dengan Wen dekat Subang Parade. So estimate dia mungkin sampai pukul 2 petang. So this is my look for today. Kita tak love ke tidak. Haida, why you ikut? Oh, Makan free. mana you nak pergi? Mana you nak pergi? Nak pergi rumah orang kahwin. Oh, Kita tengok orang makan. Nak pergi makan free. ini Yes. pasti nak Kelakar. Ding ding ding. One eternity later. Ingat ambil sepatu ke? Awak dah ambil sepatu ke? Adik mesti selipar je pakai. Ya. Okay, let's go guys. Let's go to Subang Parade. Times change, and there's no one left to pick the pieces up. Not fair when I'm all alone to help you in your times change right in front of me. Truth is I don't need to see. I could sit around and sing. I'll follow you due north. I'll follow you due northeast. I'll follow you due north. I'll follow you due northeast. Aduh, tajamnya. Tu kena hidung kita. Kenapa? Apa dia? Masuk. Terus member. Gosip je jumpa. Sama jadi orang yang sama. Gosip je lah. Tak ambil masih. Macam ni tu ke? Awak je balik. Dari tadi Dah kurus. kami nak patau lah. Oh, dia nak pergi Kanza. Marilah. Kurus ni. Kita YouTuber sekarang. Oh, ambil gambar. Phone kau lah. Tapi gambar tu pun boleh.
Ya Allah. Asal sangat aku suka ni pamer. Gelanggar pula aku orang. 1 2 3. Ayah. Ni dia tu. Cepatlah masuk. Dah tak ambil gambar dia orang. Okay, bye. 1, 2, 3. Alright, kita. 1, 2. Bi kereta. Kereta. Ada kami ada Bye bawa semua. nasi lemak. Bye-bye. Pakai baju tu pijak kan aku. Ini pijak lah. Yo kau kasi apa? Tak kasi. Kami nak kepala kasar ke? Nak kepala kasar. Oh, tempat belajar saya dulu. Ya ke? Okey, baik. Jumpa comel lah dia. Saya pakai apa tadi tu? Saya pakai G2G. Terima kasih. Beli waktu sale lah RM30. Okey tu. Set. Tak lah ada. Dia tak boleh. Nyicir tak habis macam. Okay, bye-bye. Lala. Cina tak ikut ke? Ha? Tak ada. Bye. Tak sampai atas lagi dah borak. Dia nak cepat Tirai Ratu. Jom masuk. Oh, cantik. Cantik. Okay. Terima kasih. Maklum lah. Selalu. Okay, ya. Ada pula. Oh, yelah. Hai. Hello. Foto booth nak, Wen? Alung Sarap ajak foto booth. Baby, sekejap Sekejap tau. Main ke sana sekejap. Sekejap. Mama nak pergi bersembang ke? Mama nak pergi bersembang ke? Mama nak pergi bersembang ke? Nak ajak pakai ambil gambar? Nak ajak ambil gambar? Foto booth. Cepat lah. Tu, sekejap. Duduk dengan uncle. Jap. Sebentar. Nak ambil gambar dengan semua. Tu nak masuk sana tu macam mana? Lupa kena ambil mata ni. Dua depan. Kenapa saya depan? Depan dulu sikit. Oh, okey. Nombor 1. Sini sikit. Okey. Sini 3, 2. Yang kau makin buruk jangan makin pasal jenis lah. Tak apa tahu je. Nampak macam tak bersinar. Macam malas kalau bersinar kan. Okey lah daripada buka-buka. Enggak cream. Ha? Enggak ada cream. Ada es krim. Aku tahu. Dah habis. Oh, tadi aku nampak dia ambil. Ya. Mama nak makan ke? Lagi lapar lah apalah. No ya. Harusnya. Ini kali kedua. Membenci orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dia buat apa tu?
Ayung, bola pakcik, Cinu. Dol Cinu tak abang? Ya. Itu. Itu Moyang. Moyang bola pakcik. Moyang ni. Tahu lah. Tahu. Ke mana? Dah dengan arwah abah itu tu. Oh, pakcik cerita lah. Oh, apa? Gambar. Tahu. Tu dah stroller tu. Ha? Ya, stroller. Betul. Ina tadi. Ina tadi tu Elina yang bawa bekerja ni. Oh, ini tu. Saya ni selalu ambil. Dia lupa rumah ayam kau. Mana? Apa? Rumah Kirasa. Supang lah. Oh, yang hari tu lah. Yang dulu tu lah. Jadi kamu ada dekat story Facebook. Artis Malaysia. Nanti kita pergi travel sama-sama kan? Pergi jalan-jalan. Kau dah masak tak? Belum. Tak apa. Boleh sambung. Kau dah masak belum? Belum. Kusik. Ya. So bila rindu tengok Ceja lah. Selalu kat Facebook tengok Ceja. Oh rindunya. Tengok. Hari Laila. Kat sini Nama Sarah. Kerja. Mana? Sini Nama Sarah mana? Mesti silau. Iya pula. Ini sama. Dah janji nak datang. Itu mana? Nak datang. Bersilang-silang. Kita nak balik dah. Tak tahu nak pergi mana. Sama ada nak pergi mall ataupun balik rumah terus. Ada kan ada anak kan? Terdapat ni? Tu sering bukan nak makan kalau jumpa saudara mara je. Sekarang kita berada di Ayo Wangsa Maju. Kita nak makan ayam goreng. Kita saja nak pergi Aeon. Kebetulan my mum dia tak makan lagi waktu dekat kenduri tadi. Ke mak kau? Sebab lauk dah habis. So ni kita mungkin nak makan Johnny's kot dekat Aeon Alpha Wangsa Maju. Apa tu? What is that? Baby tu apa? Jangan ganggu, jangan kacau kawan. Kita makan dulu. Haida. Jom. Dia pun nak main juga ke? Tak nak main. Haida, jangan kacau kawan tu. Kena marah. Ha? Kena marah. Berat kan phone ni? Ha? Berat kan phone ni? Macam susah lah berat kalau ada pemegang. Alah, kalau stabilizer okey lah. Kalau apa? Stabilizer. Beria lah nak bawa ni. Ni kita nak pergi dekat Johnny's. Ambil tempat dulu and makan. Sementara Mama and my sister and Haida pergi beli makanan dekat KFC dulu. So me and my husband akan tunggu dekat Johnny's dulu. Ke Johnny's. Ni. Itulah. Tak tahu 1, 2, 3.
Kita ambil ini. Kita ambil ini, contoh. Kalau tak cukup, Kak Ayah rasa nak ambil ini dalam 1-2 lagi, tak apalah. Mana kita nak makan. Ya, buat RM4. So boleh ambil side dalam 246 tak buat side dia satu dia dalam RM3. Ada yang RM4, ada yang contoh Mira kata tak nak daging, sebab daging dah kita boleh makan daging. Mira kata tadi. Awak nak daging? Ambil yang banyak. Awak nak daging? Contoh kita ambil. Ke okey je tak ada lagi kan? Tadi lah. Kasi mo ako. Hindi, ada lagu lah. Ayo lah. Ayo. Oh, biar masuk. Suka belum? Dah kan? Tadi kau tutup. Aku buka dah. Mak, tu ni. Ni fried glass noodle. Sedap gila. Ni macam kerja sini ya. Oleh people. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bau dia. Tak gila. Tak gila. Kan ambil warna yang warna dah cantik, cuma design tu ni macam tak pack sangat tu kalau kau nak masuk semua barang. Biasa. Design dia biasa. Ni semua kecil. Hey, tapi tu kecil. Kau kena try letak barang kau dulu. So aku tak tahu barang kau banyak mana. Okay Mama, kita kat mana sekarang? Dekat Jaya Jasko. Okay, buat apa? Buat cari handbag. Mama beli beg apa? Tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi. Kekenyangan. Mengantuk lah, penat. Mama beli, bukan beli beg oren ni ke? Jadi 2 tali ya, Dek? Tadi panas. Kita nak balik dah guys. Lutut aku. Nak balik dah. So I beli 2 bag from Aeon. Mana naik? I beli 2 bag daripada Aeon Mall. I beli brand Geoforce sebab I macam jenis I tak suka pun tengok brand. I suka tengok design. Kalau design tu cantik, I beli. Kalau tak cantik, tak kisahlah brand apa pun, I tak beli. Sebab I judge by design dengan material. I dah penat dah pakai. Rosak lah pula. So macam mana nak naik? Naik lift ke? Boleh naik? Boleh naik tak? Boleh naik. Oh, jalan boleh. Aduh, aku nak pakai kain. Bag I ni, I beli 2. Satu tu RM49, satu tu RM69 ke RM79 lah. Macam tu lah. So total RM128. Semua hitam. Sebab I dah banyak sangat bag nude. Lepas tu I pilih bag ni mengikut material dia. I menyesal beli bag yang cantik, lepas tu dia material dia berat. I sakit bahu, sakit sangat-sangat bahu. So I memang dah serik sangat-sangat. I memang tak nak dah. Ni memang material yang ringan.
So kalau barang I banyak, so bila bawa pun berat barang je, bukan berat kain. Cakaplah. Hai semua. Hai semua. Buat apa tu? Tak tahu. Dia pula jawab. Tahu. Cakap hai semua. Hai semua. Hari tu kan Ma, kat sini ada action besar ni je. Ni mana je tu? Alah, ni U-turn tu depan. Ni dekat train tu, tak ingat ke? Train tu. Alah, dekat Wangsa Maju ni. Dekat Kiang Scout tu. Okay guys, hari ni kita pergi main badminton dekat Setapak. Kita nak singgah dekat Pistachio sekejap sebab I lapar sangat-sangat pagi ni. So nak beli roti sikit sebelum kita main badminton. Sebab kakak I dia book 3 jam weh. Dia tu kalau book badminton memang kalau boleh 1 hari dia nak main badminton tau. So I takut I lemau. I takut I lemau dan long line. So I nak beli breakfast lah kejap. Baru je lalu Pistachio. Lepas tu Pistachio tutup. Pistachio tutup. Nak beli kat mana 7E? Tengoklah mana ada jual. Tengoklah dekat-dekat dengan Starbucks tu mana yang ada. Ada kek mat ke? Boleh lah. In 1.5 kilometers. Nak alas perut je. Hi guys, I baru je habis badminton and I baru tukar tudung sebab tudung I dah berpalus sangat. Ni I rempet je tudung mak I, entah mana tah. Ada love-love bagai. Lepas tu sekarang kita orang dekat mamak makan. Kita orang tak tenaga weh, tak ada tenaga sangat-sangat nak main badminton tadi sebab tak makan lagi. Wow, sedapnya. So I order mi goreng mamak dengan teh ais sebab I macam teringin sangat teh ais. Oh my god, teh ais dah sampai. Sabar jap. Okay, teh ais dah sampai. Mantap, bos. Halo. Tapi For you. Dia macam kurang teh kan? Tawar sikit. Dia tak kick. Kalau dapat yang teh ais kick tu, ya Allah sedap panas ni. Wah, ada orang tu makan tak tunggu ah. Lapar weh, tak makan daripada pagi. Lepas tu 3 jam main badminton. Sakit pinggang aku. Dah minta nyawa tadi. Kakak I dia lepak dengan kawan dia. So I dengan husband I makan dulu. Lepas tu barulah pergi mana-mana lah. Mantap lah. Kenapa tu tak ambil ni? tak apa. I tak tahu nak order apa tadi. Nak order nasi goreng ayam. Tak tahu macam berat sangat pula. So I order mi goreng mamak. Tapi sedap pula. Kaki I punya lauk. Banyaknya mi dia. Sekarang kita dekat apa nama dia? Setapak Central. Setapak Central kot nama dia. Mana pula? Kita nak pergi dekat kedai yang apa nama kedai dia? CEL. Ha? CEL. CEL. Kedai tu saja nak cuci mata. And saja jalan-jalan. Dah lama tak jalan-jalan sini. Both of us dah barai sangat-sangat. Korang bayangkan daripada pukul 12 keluar sampailah sekarang dah penat dekat pukul 7.
tak balik-balik. I beli headphone, I beli. Lepas tu kita orang sekarang on the way nak balik lah. And then I nak kena singgah Speed Mart sebab I nak kena singgah Speed Mart dekat my house. My mum kirim. Then kita orang sampai then kita orang balik rumah lah. Penat weh, penat gila kaki I. Rasa macam nak tercabut. Penat tak? Ini. Penat tak? Ha? Penat. Kenapa? Penat tak? Kenapa? Ha, tak penat pun. Kenapa? Dia nak je duduk. Duduk balik je. Bukan. Orang tanya pasal vlog lah. Lah. I beli fries. Tapi dia ni asyik kunyah je dari tadi. Dah habis. Okay guys. Sekarang kita kat dalam kereta. Kita lepak jap. Kita lepak jap sebelum balik. So I beli mochi chocolate dekat sushi. Dekat Empire Sushi. Penat weh. Kita orang kan main badminton 3 jam. Lepas tu jalan dekat mall lagi. Dah macam brisk walk dah. 3 jam pukul 12 kan. Pukul 1 kita orang makan dekat mamak. Lepas tu pukul 2 macam tu kot kita orang sampai kat mall. Pukul 2 sampai lah pukul 7 sekarang. Astaghfirullahaladzim. Apa dah jadi ni? Sebaiklah aku tulis mayang. Korang suka Korang memang suka fries Jangan sampai I jual fries pun. Sedap sebab I suka kentang. And dia macam-macam flavor. I ambil spicy dengan cheese. Yang pedas ni pedas juga. Baik ambil cheese tadi. So suami I bertungkus lumus untuk membuka ginger punya paket ni. Cepat sikit. Kau tahu tak lagu Kelantan yang cakap po uleli di nani nana gala nani nani roti. Lagu tu sedap weh. Lagu tu best. Best sangat-sangat lagu tu. Like macam lagu tu macam lagu tu macam apa orang cakap, lagu tu macam vibing lah. Walaupun I'm not Kelantan, but aku tiba jadi Kelantan. Yang cakap po uleli di I'm a Cantonese. Just bila dengar lagu tu makan tak ajak makan dengan bunyi lah. Okay lah guys, nak makan ni. Dah. Oh, lupa ada ginger lah. Allahuakbar. Ginger atas tempura AB. Sedap doa weh.